Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada pagi ni, pagi 2 Zulhijjah, kita sekali lagi akan buka satu ruang perbincangan ilmiah, medan perbincangan ilmiah, bukan medan perdebatan, supaya kita nak meneliti daripada nas-nas kitab untuk kita tatbikkan, kita aplikasikan dalam kita punya ibadah kita. Jadi apa yang saya nak bentangkan hari ini adalah tentang kaifiat sembelih yang terbaik. Kalau kita nak raya korban dah ni, kaifiat sembelih yang terbaik. Kalau kita tengok di kalangan asatizah ni, ada yang disembelih dengan cepat. Maknanya bila dia sembelih, pantas, dia terkejah dan sembelih. Dan ada juga di kalangan tuan-tuan guru, para asatizah ni, kita melihat dia sembelih dengan tenang. Maksudnya ambil masa, sembelih. Bila sembelih, kemudian dia turun ke bawah, dia naik ke atas dengan tenang. Jadi di antara dua kaifiat ini, yang mana lebih aula, yang mana lebih utama menurut nas-nas man nassa alaihi al-fuqaha? Sebab ada sebahagian daripada kita yang dikata, kita kena cepat. Bila cepat tu maksudnya terjah kepada lembu tu, dia sembelih sekali. Ataupun ada sebahagian tuan-tuan guru, kita tengok dia tak buat macam tu. Dia datang dengan sembelih dengan tenang, dia lalukan ke atas ke bawah sehingga memutuskan dua urat yang wajib dan satu urat yang sunat. Maka pada ketika itu diselesaikan sembelihan dia, tapi dengan tenang. Jadi dalam dua permasalahan ini, saya ada menemui satu nas dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi, Syekh Abdullah Al-Hijazi Asy-Syafi'i Al-Azhari, yang beliau kitab Hasyiah ni adalah Hasyiah ala Tuhfatul Tullab li Syekh Zakaria Al-Ansari. Jadi ketika mana Syekh Zakaria Al-Ansari menyebutkan wa an yuhiddal al-mudyah, maknanya hendaklah orang kalau sembelih itu, dia sembelih dalam keadaan dia disunatkan untuk dia menajamkan dia punya mudyah. Mudyah ni maknanya pisau lah. Dinamakan pisau. Syekh Zakaria Al-Ansari digunakan istilah pisau tu dengan al-mudyah. Mudyah ni maksudnya dia taqta' al-madal hayah, maksudnya dia memutuskan umur kehidupan tu, diputuskan. Lepas tu dia tak namakan sebagai sikin, dinamakan sebagai mudyah. Jadi dalam Hasyiah oleh Syekh Abdullah Al-Hijazi dalam Hasyiah Asy-Syarqawi, dia menyatakan di sini, dia menyentuh tentang perkara yang sunat dalam sembelihan. Dia kata wayundabu imraruha. Ini nas ni kita bawakan bersama. Wayundabu imraruha, imrarul al-mudiyah itu, iaitu sunat untuk melalukan pisau itu birifqin, iaitu dengan lembut. Dan watahamulu 'alaiha rihaban wa iyaban. Watahamul maknanya menekan, memberikan tekanan atas pisau itu, menekan pisau itu kadang pergi dan balik. Jadi kalau berdasarkan nas ini, tuan-tuan, nas ini, apa yang dinas oleh fuqaha ini dalam kitab ini, mana menunjukkan bahawa kaifiat yang paling baik dalam sembelih adalah dengan lembut. Dengan lembut maknanya meletakkan pisau dan membelahnya dan melalukannya dengan lembut pergi dan balik. Maknanya bukan dengan cara al-isra', bukan dengan cara al-isra' dengan makna bukan dengan makna pantas. Jadi mungkin al-jami' bainal qaulain, mungkin kita boleh menghimpunkan di antara dua qaul. Jadi apa yang saya temui daripada nas adalah dengan lembut, dan gitulah yang kita tengok daripada sebahagian pada guru-guru, bila dia sembelih tu, dia sembelih dengan tenang, pergi balik, sehingga dia siap boleh bertanya lagi kepada tukang ngilir, orang panggil, orang yang berada di hadapannya, siap dia boleh tanya macam mana, dah putus ke belum. Jadi dengan tenang, seperti mana apa yang disebut oleh Syekh Abdullah Al-Hijazi dalam Hasyiah Asy-Syarqawi, yundabu imraruha birifqin. Jadi persoalan ni mungkin kita boleh buka perbincangan dengan para asatizah, para masyayikh. Di mana ada masyayikh yang dia ada nas, dia boleh tempelkanlah dekat komen, supaya kita dapat istifadah bersama. Bukan nak kata orang ni betul, orang ni salah, tapi nak dapatkan istifadah bersama. InsyaAllah kita buka ruang perbincangan ini.